Selepas Perang Candu Pertama pada 1942, Kerajaan Qing terpaksa berhadapan dengan kekalahan yang sangat besar terhadap Empayar British yang mendatangkan kerugian besar. Perang Candu memberikan tamparan yang hebat kepada dinasti Qing bahawa kekuatan kuasa barat tidak boleh dipandang remeh. Kesannya kerajaan Qing terpaksa menanggung akibat kesan peperangan. Selepas Perang Candu Pertama, dinasti Qing terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking yang menyebabkan kerajaan China hilang kedaulatan. Dalam Perjanjian Nanking terdapat beberapa terma yang disepakati. Dalam Perjanjian Nanking, China terpaksa menyerahkan Hong Kong kepada British. Hal ini menunjukkan China hilang kedaulatan ke atas wilayah. Peperangan mendatangkan kerugian kepada Empayar Qing. Inilah pembayaran ganti rugi kita. Perjanjian Nanking juga menetapkan Empayar Qing membayar 21 juta dolar perak sebagai ganti rugi selepas peperangan. Dalam Perjanjian Nanking, dinasti Qing terpaksa membuka Pulau Canton, Foochow dan Amoy kepada kuasa British untuk memaksa China mengamalkan dasar terbuka dalam perdagangan. Dalam Perjanjian Nanking, perdagangan kohong dihapuskan, tetapi ada usaha yang dilakukan oleh pegawai China yang ingin memonopoli perdagangan teh. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati orang British. Keadaan semakin membimbangkan apabila Maharaja Xianfeng dan Pesuruhjaya Tinggi China iaitu Ye Mengqin bersikap anti-barat yang menyuruh orang China memulaukan barang dagangan British. Tindakan tersebut menyebabkan Governor Hong Kong John Davis melancarkan serangan ke atas pelabuhan Amoy dan Foochow. British terus-menerus membawa candu ke China yang menyebabkan ramai rakyat China mengalami masalah kesihatan serius. Baik rakyat China maupun pegawai turut terlibat. Masalah sosial akibat ketagihan candu membuat rakyat China mengalami masalah kesihatan dalam TV kerajaan China. Kerajaan China beranggapan bahawa orang barat mendatangkan bencana kepada rakyat China. Hal ini terbukti. Sebanyak 46,000 putih candu dibawa pada 8 Mac 48 meningkat kepada 60,000 putih candu pada 1860. Situasi sehingga Perang Candu kedua mula meletus apabila insiden kapal Lorcha Aero berlaku antara orang China dan rakyat British. Kapal Lorcha Aero ditawan dan seramai 12 orang anak kapal ditangkap kerana terlibat dengan kegiatan perlanunan dan penyelundupan candu. Sir Harry Parkes meminta Maharaja Empayar Qing untuk membebaskan tahanan dari kapal Lorcha Aero. Tahanan dibebaskan tetapi Maharaja enggan untuk memohon maaf. Iaitu Augustin Colonel Chapdelaine. Ini tidak boleh memaafkan Perancis masuk campur dalam perang. Pada tahun 1857, British Perancis melakukan serangan pertama di Canton menyebabkan pertempuran sengit berlaku antara kedua-dua belah pihak. Selepas peperangan Canton jatuh ke tangan British. Selepas tentera gabungan Perancis dan British menakluk Canton, Pesuruhjaya Tinggi China iaitu Ye Mengqin telah berjaya ditangkap dan dijadikan tawanan lalu dipaksa untuk menamatkan peperangan. Kemarahan tentera British semakin memuncak ke utara China iaitu Beijing sebagai tanda membalas dendam. Tentera British membakar istana musim panas dinasti Qing.